Hai kawan-kawan, selamat datang ke video Faris Channel. Okey, ini adalah cerita Faris Haziq dalam Gacha Lab. Okey, hari ni saya nak, dah masuk episod 2, hari ni saya nak ceritakan taman apa yang ada kat rumah saya. Jadi saya akan ceritakan semua taman yang ada kat halaman rumah saya. Jom ikut saya. Okey, yang pertama antaranya adalah ini adalah kawasan air pancit yang ada kerusi. Okey, ni kalau korang nak buat aktiviti beriadah, jogging, duduk, makan-makan dan semuanya boleh. Okey, jom kita pergi ke taman luas. Okey, kat sini pula hutan kat kawasan paling luas. Okey, ni tempat korang nak main frisbee pun boleh. Okey, korang boleh buat apa-apa je aktiviti kat sini. Okey, jom kita pergi dekat tempat gerak basikal. Okey, kat sini pula taman ni kosong je. Ini tempat boleh main basikal boleh lah. Okey, inilah tempat untuk diorang beriadah. Okey, ni adalah pagar untuk tempat pergi ke taman mainan. Okey, jom kita pergi ke taman mainan pula. Okey, kat sini pula taman mainan. Okey, tempat yang sesuai untuk umur bawah 12. Kepada adik umur bawah 12 yang boleh main taman mainan kat sini. Okey, seronok tau. Okey, inilah tempat untuk buat free time korang waktu masa lapang. Okey, jom kita balik. Okey, sampai sini video kita. Okey, kalau ada nak layan video abang dengan nak layan Faris Haziq dalam Gacha Live ni, ada boleh layan je dekat TikTok dengan kat YouTube. Okey, jumpa nanti ke episod seterusnya dengan cerita seterusnya. Okey, sampai sini je video kita. Bye. Assalamualaikum.